Terima kasih kepada masyarakat aslikan aluna biola kesibukan biola yang dilakukan tanda merestui malam ini kehadiran kedua pasangan mempelai Khairina Aidrul berikan sejumlah yang cukup manis buat kita malam ini yang begitu asyik yang permintaan dan terapan Abdul bagai bilang di bulan ini. Okey, bersama rumah di Kuala Langat, manis madunya boleh dimakan. Suasana mulia bertambah hangat melihat mempelai akhirnya disatukan. Dari Raut pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Polis. Selamat datang kami ucapkan, mohon saya mulakan majlis. Hari ini menunggang jagung, hari esok menyutal tali. Hari ini kita berkampung meraihkan mempelai dua sejoli. Di malam hari terang senegeri memberi cahaya di tengah balai. Majlis indah bertambah seni untuk meraihkan dua mempelai. Nelayan Sweden di atas permatan rumah berbicara ujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah membuka bicara. Burung duri hingga di balai Sri Badan Papua, tempat berehat rakan dalam tawanan. Duduk tersenyum kedua mempelai, itu ya. Menadah tangan memanjatkan doa, moga jodoh sentiasa berikalan. Dengan itu, bagi memohon majlis ini diberkati dan dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Encik Deniati binti Sibul merupakan datuk saudara kepada pengantin perempuan. Majlis mempersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon doa restumu ya Allah. Berkatilah majlis perkahwinan ini agar berjalan dengan sempurna seperti mana yang Engkau kehendaki, dan semoga juga perkahwinan ini akan berkekalan buat selama-lamanya hingga ke akhir hayat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kedua pasangan mempelai dengan iman, dengan keyakinan, dengan tawakal kepada-Mu ya Allah. Panjangkanlah umur mereka, lapangkanlah rezeki mereka, dekatkanlah mereka menuju kebaikan, dan jauhkanlah mereka dari keburukan. Kurniakanlah mereka zuriat ya Allah yang soleh dan solehah, serta berikanlah ketenangan kepada mereka di dunia dan seterusnya di akhirat. Kau berkatilah perkahwinan mereka berkekalan sehingga ke akhir hayatnya. Kami memohon hidayah dan restu-Mu ya Allah. Berkatilah majlis ini, limpahkanlah rahmat ke atas pasangan suami istri ini. Jadikanlah rumah tangga mereka aman bahagia dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka zuriat yang soleh dan solehah. Andainya Engkau telah takdirkan jodohnya, berilah mereka berdua kebahagiaan buat selama-lamanya ya Allah. Tempatkan mereka di antara orang-orang yang paling Kau sayang, dan kekal jodoh mereka hingga ke akhir hayatnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Innalillahi kami syukur alhamdulillah, terima kasih diucapkan atas bacaan sebentar tadi dari dengan disitu tentukan untuk saudara kepada pengantin perempuan. Orang jauh dikenang-kenang hanya terkenang pada yang sambil mula berkenalan kemudian berkenang akan dilaksana sama bersatu. Anak Cina mengail patin di tepi titi senyum terukir pasangan pengantin tanda gembira penuh di hati. Tiup serurai di atas kota, kuda memupuk bunga melati, mula kenal kemudian bercinta, cinta bersimai di dalam hati. Hari ini okey ya. Dalam penuh jemaah itu, tapi betul-betul ada perasaan yang sukar diungkap, betul ya? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan salam restu agar manusia berhenti dan bersih dan pasangan mempelai lebih berhenti seterusnya ketika acara salam restu. Dengan ini, segala hormatnya majlis mempersilakan terlebih dahulu ayah dan ibunda pengantin lelaki Encik Wahab atau Wahid bin Mahmud dan juga bonda tersayang Puan Sanisa binti Latif untuk pelanggan utama untuk memberikan salam restu. Silakan. Itu dia perempuan penuh kasih sayang seorang muda. Anda berpesan hati, Anda tersayang telah selamat bergelar suami. Dan seterusnya Encik Wahab atau Wahid bin Mahmud merupakan ayahanda kepada pengantin lelaki. Pastinya banyak tersemat dan tersurat sesuatu yang sukar diungkapkan atas nama kasih sayang. Terima kasih diucapkan pada Encik Wahab atau Wahid bin Mahmud juga Puan Sanisa binti Latif atas salam restu. Majlis meneruskan dengan keluarga sebelah
dengan ayah dan bunda tersayang Encik Seniman bin Muhammad Ridwan juga bunda Tuan Nur Hamzah binti Zahmat untuk naik ke peramen utama memberikan salam restu kepada kedua pasangan mempelai. Silakan. Bersama ayah dan bunda tercinta Okey, terima kasih pada Encik Seniman bin Muhammad Ridwan juga Tuan Nur Hamzah binti Zahmat memberikan salam restu kepada kedua pasangan mempelai. Walaupun kita nampak Encik Seniman begitu kata orang tu tabah hatinya, tapi di dalamnya Encik Seniman tak terungkapkan kata-kata. Baiklah, majlis seterusnya mempersilakan nenda sebelah ibu Puan Ramlah binti Abu Samad untuk naik ke peramen utama memberikan salam restu kepada cucu dia tersayang. Silakan. Sesi bergambar bersama nenda tersayang Tuan Ramlah binti Abu Samad. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Ramlah binti Abu Samad. Bukan nenda sebelah ibu. Dia perlukan daripada ibu saudara. Azrul, kena jaga Karina baik-baik tau. Ramai orang yang sayangkan Karina ni. Okey, seterusnya majlis mempersilakan nenda sebelah ayah Puan Mutia binti Siwan untuk naik ke peramen utama. Apabila pasangan mempelai turun ke bawah bertemu dengan nenda tersayang Puan Mutia binti Siwan merupakan nenda sebelah ayah. Okey, teruskan dengan sesi bergambar bersama nenda tersayang Puan Mutia binti Siwan.
kepada nenek tersayang bukan di sebelah ayat Quran Mulia Negeri Siun dan dijemput dipersilakan kedua-dua mempelai kembali ke singgasana utama. Terima kasih diucapkan kepada kedua ayah dan juga tenda yang tampil di singgasana utama memberikan salam restu, salam penuh kasih sayang serta rasa cinta dan kedua pasangan mempelai. Uang dibawa ke Gunung Lerang, dibawa dengan penuh beradab. Pinggan makhluk telah terdiam, kini masa makan beradab. Sebentar harum muda serunya dimulai oleh darah kehidupan lauk-lauk penuh semeja jemput mempelai nikmati dengan ini dipersilakan pasangan mempelai untuk bangkit daripada singgasana utama berjalan menuju ke meja utama untuk santapan bersama. Dipersilakan. Baiklah, untuk beberapa tamu yang dimuliakan kedua pasangan yang kita raikan Ajrul dan juga Fahina telah pun berada di meja utama untuk santapan bersama. Dipersilakan. Okey, sekali lagi salam buat tetamu yang dimuliakan yang mana baru saja hadir. Syukur alhamdulillah, terima kasih di atas kehadiran anda pada malam ini. Sesungguhnya dengan kehadiran anda mengimarkan serta mencerita lagi majlis resepsi pernikahan pasangan Ajrul dan juga Fahina pada malam ini. Alhamdulillah. Okey, kita ada dua buffet. Kita ada di sebelah kanan saya, kita juga ada di sebelah kiri sana ya. Selain daripada menu utama berupa nasi dan juga lauk pauk, juga ada beraneka kuih-kuih untuk anda nikmati. Ada dessert istimewa juga buat anda. Dan yang ini paling sedap sekali. Khususnya untuk adik-adik kita ada ais krim di ujung sana. Daripada semua tetamu yang kami muliakan, makan dan terus makan. Dan jangan lupa untuk menikmati cendol. Cendol sampai terkucik-kucik saya menyebut cendol sedapnya. Kita juga ada menu cendol dan apam balik yang boleh anda dapati di luar sana ya. Ada banyak hidangan makanan dan minuman yang istimewa untuk anda disajikan oleh tetamu, mereka tetamu sebagai tanda terima kasih di atas kehadiran anda. Okey, kita ada dua buffet untuk nasi dan lauk pauk di sebelah sini dan di sebelah sana. Juga kita ada, saya tengok kat sini ada kuih, ada mihun sup Kita ada kuih, kita ada mihun sup. Abang kita ni tunggu sampai nak aiskrim. Ada aiskrim kat sini ya. Dan ada beraneka dessert. Jadi untuk mengelakkan pembazirannya, limit pada tetamu untuk ambil 3 pieces terlebih dahulu. Kalau dah habis boleh ambil lagi ya. Jadi bermacam-macam menu. Dan jangan lupa untuk dapatkan
cendol dan akan balik di luar dewan ya. Jadi malam ini kita berkampung, malam ini kita bersaudara menikmati serta meraihkan majlis resepsi pasangan Ajrul dan juga Mahirina. Okey, menunjukkan 8:25 minit malam. Syukur alhamdulillah. Sememangnya kehadiran anda aman dihargai dan diabadikan. Okey, kita ada tambahan lagi. Saya baru nampak ni. Kita ada wafer makcik. Wafer makcik daripada kakak-kakak kita berdua ni yang bertugas rumus menyiapkan, betul tak ya? Alhamdulillah. Kita ada wafer makcik. Kita ada gadis kopi. Oi, cukup istimewa. Ya, kita ada wafer dan juga minuman kopi yang dipanggil gadis kopi. Di sebelah saya, di ujung sebelah sini juga ada disediakan menu nasi dan lauk pauk untuk anda. Jangan lupa untuk dapatkan cendol dan juga apam balik di luar sana. Alhamdulillah. Beraneka dessert di sebelah kiri saya ni. Kita juga ada bihun sup dan ais krim. Jadi malam ini kita berkampung, malam ini kita bersaudara menikmati juara yang disediakan khas meraihkan pasangan Ajrul dan juga Mahirina. InsyaAllah. Yang plan tu kan